khabar bosku? Sekarang ni waktu hujan guys, kita waktu petang guys, tak dapat nak pergi spot-spot dah guys. 100 tahun sekali guys. Tapi nikmatilah awan di kawasan Batu Wood guys. Okey guys, jarak daripada Kuala Lumpur ke Penang bukanlah jauh sangat. Bukan apa. Selalu datang Penang ni kita nak tengok kawasan pembangunan projek-projek. Kalau anda pakai Porsche ataupun kereta Malaysia, Porsche 2 jam boleh sampai dah Penang. Bercerita pasal terowong Monora ni geng. Kawasan ni selalu jam guys. Tapi saya ni pandai, saya tolak atas pukul 6. Jadi pukul 6 orang semua sudah balik rumah, tak ada kerja lah. Lagi satu, di dalam terowong Monora ni, waktu nak ke selatan guys, anda hati-hatilah. Mereka dah letak ya kamera laju bulat celaka tu. Okey guys, sekarang ni kita ke Kemunting untuk isi minyak. KL ke Kemunting pun dah dekat 300 kilo geng. Anda bayangkanlah. Untuk siapa yang T20 tu pakai Porsche je lah. Sekarang ni dah pukul 6.30. Bayangkan daripada pukul 5 lebih tadi saya dah sampai Penang guys. Penang ni dekat aja guys kalau anda pakai kereta 2 pintu. Kereta yang anda perlu pakai adalah Toyota GT geng 86. Memang kereta turbo baloi geng. Saya pernah naik 1516 senyum. Okey guys, bercerita pasal Penang ni kalau nak ikutkan dia lagi maju daripada Selangor geng. Selangor mana ada macam ni. Sekarang ni kita ke Strait Quay geng untuk jogging geng. Sebab saya bukan tak nak pergi Pantai Peringki, Pantai Lido, Pantai Rabu. Tak best geng. Sini tak ramai orang, anda boleh berlari. Sini dipanggil Strait Quay. Masyarakat yang duduk kat sini bukan orang Malaysia guys. China, Korea, Japan. Jarak jogging dekat sini juga guys sangat jauh. Hampir 10 km geng. Maju ni Penang ni, semua dia dah tambak geng. Bukan apa, mereka dah nampak Penang ni akan jadi tempat pelarian daripada Eropah dan juga Arab. Ni semua bukan orang Malaysia geng. Orang Korea, orang Japan, orang China, Amerika. China lah banyak suka duduk sini sebab dia kata Penang ni makanan sedap lah. Betul lah. Ni semua. Mana tahu cakap Melayu geng. Lagi satu dekat Strait Quay ni, anda tak digalakkan lepak dekat rumput tu geng. Banyak tek anjing geng kalau malam-malam. Mereka punya anjing terus berak. Okey geng. Kalau datang Penang ni, datanglah lepak sini geng. Tempat ni masih baru lagi, tak lama lagi dah terkenal. Habis tak boleh datang. Saya hari ni dapat 0.5 kilo je geng. Sebab saya sampai daripada Kuala Lumpur tadi, tolak pukul 4, pukul 6 sampai ke Taiping, pukul 7 sampai ke Penang. Saya punya rumah ada sebiji kat sini. Saya beli dah lama geng. Masa tu harga dia baru 270,000. Bukan saya tipu. Tengok tu bangsa apa. Ini orang Israel ke orang Amerika lah banyak. Orang Amerika, mereka pencen perebet ke polis boleh duduk sini dengan pencen mereka 2,500 3,000 dekat 10,000 Malaysia. Jadi kalau mereka duduk dekat Amerika ke dengan 2,000, mereka terpaksa jadi homeless. Bila datang Malaysia, mereka boleh sewa dengan 500 je geng. Lagi 1,000 tu mereka boleh pergi Thailand, pergi Vietnam. Mereka sukalah. Mak Saleh dia kerja tak lama geng. Mak Saleh dia banyak masuk askar geng. Saya sembang dengan orang putih daripada Eropah. Kebanyakan yang pindah Penang ni askar-askar polis-polis geng. Jadi bukan orang kosong geng. FBI, KGB semua datang sini. Rusia pun banyak geng. Kalau anda nasib baik, anda nak kahwin dengan orang daripada negara luar,
Rakyat negeri China, geng. Rakyat negeri China bagus, geng. Mereka rajin, geng. Macam Australia lah, saya pernah pergi, pernah duduk. Rakyat negeri China lah paling senang buat bini, sebab mereka memang bagus lah buat bini. Saya bukan tak recommend orang tempatan, geng. Tapi kelebihan orang macam orang Cina ni, dia orang kepala otak mereka suka, orang kata marketing business. Ada je mereka nak jual. Kalau nak ikutkan, itulah kelebihan orang Cina. Orang Jepun kalau nak dapat, Jepun ni dia tak pandai cakap Inggeris sangat. Cina senang lah, Cina senang maintain. Okey, geng. Inilah Fantastic Kuih. Dekat sana kampung nelayan Melayu. Ada juga homestay, tapi dia parking susah lah, geng. Dia belakang sekolah ni, sekolah antarabangsa ni. Kalau ramai sangat, susah. Okey, geng. Selain itu, tempat ni, Street Kuih ni, tempat orang-orang kaya. Dekat sini ada berkilo-kilometer rumah, apartment, kondo. Dengan harga yang mahal, orang tempatan tak mungkin dapat duduk sini, kecuali cikgu lah, cikgu pencin. Okey lah, geng. Hari nak gelap. Sekarang ni kalau anda datang ke Street Kuih ni, dia dekat dengan Andaman. Anda nak pergi Geni, ambil jalan daripada Andaman, dah sampai dan tak ada jam dah. Ini semua DAP punya zaman, geng. Kalau kerajaan UMNO dulu, semua tak boleh, geng. Bukan nak cakap, geng, semua batal. Mereka tak nampak. Itulah kelebihannya DAP ni, geng. Saya bukan nak kutuk UMNO ke kutuk PAS, tapi mereka tahu mereka akan mati. Jadi mereka akan buat satu untuk mereka dapat jana wang. Mereka nak naik beli kapal terbang. Orang kita nak beli kereta, nak beli lori. Orang kafir ni, dia nak beli kapal terbang. Ni semua orang kafir punya lah. Kebanyakan tempat ni memang menarik lah. Tak lama lagi akan ada suasana Singapura. Ni dah sampai dah tadi. Saya punya kawan dah cantik, dah boleh masuk. Sebab bila nak masuk tempat-tempat ni, nak hantar barang, kena ada seorang supervisor. Okey, geng. Yang ini lot ni tak lama lagi anda wajib beli, geng. Kalau anda ada 1 juta, 2 juta, anda beli, guys. Tempat ni nanti foreigner daripada Europe, Amerika, Israel, semua akan duduk sini, geng. Okey, guys. Itulah, geng. Hidup lagi. Bye.